elakkan menyimpan dalam bentuk 0.25 gram. Tahniah saya ucapkan bagi yang sudah bertindak. Mulakan simpanan emas dengan Public Gold. Simpanan emas fizikal sebaiknya bermula dengan saiz 5 gram ataupun 1 dinar. Tuan-puan elakkan menyimpan dalam bentuk 0.25 gram ataupun 0.5 gram. Ini adalah kerana emas bersaiz kecil sebegini dijual dengan harga lebih tinggi berbanding harga per gram emas. Dan banyak koleksi ini adalah keluaran limited edition dan membolehkan item-item kecil ini dijual dengan harga yang lebih mahal. Tetapi bila tuan-puan ingin jual semula, ianya dikira mengikut berat emas itu sahaja, bukan mengikut harga belian tuan-puan. Dengan platform Public Gold, semakin besar item yang tuan-puan ingin dapatkan, semakin rendah spread value emas tersebut. Sebagai contoh, 100 gram emas tuan-puan, spread value adalah sekitar 7%. Berbanding dengan spread value, 1 dinar ini sekitar 9%. Tetapi jika tuan-puan nak jadikan emas sebagai hadiah buat seseorang, item 0.25 gram dan 0.5 gram adalah item yang sentiasa menjadi pilihan ramai orang di luar sana. Jika tuan-puan masih ragu-ragu tentang simpanan emas, saya amat sarankan tuan-puan untuk dapatkan buku wang emas sangat padat dan penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi tuan-puan dapat sesuatu, tuan-puan nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh isi beg biru ataupun klik link di profil saya, insyaAllah saya akan guide sebaiknya. Jom simpan emas.